Isteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail hari ini meluangkan masa melawat mangsa kejadian kebakaran saluran paip gas di Jalan Putra Harmoni, Putra Heights, Subang Jaya, Selangor yang menerima rawatan di Hospital Sultan Idris Shah di Serdang. Beliau yang tiba pada 4.46 petang disambut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad sebelum dibawa ke wad untuk melawat 28 mangsa yang menerima rawatan di hospital itu. Menurut data terkini Kementerian Kesihatan yang dikongsikan kepada media, 28 orang daripada mangsa menerima rawatan di Hospital Sultan Idris Shah, Serdang, Hospital Cyberjaya 24 orang, Hospital Putrajaya 13 orang dan Hospital Ampang 2 orang. Data itu juga menunjukkan 37 mangsa dirawat di 5 hospital swasta, termasuk 22 orang di Pusat Perubatan Subang Jaya, 8 orang di Subang Medical Center, Hospital Avicenna, 5 orang dan Hospital Thomson seorang mangsa. Baki 41 mangsa pula sudah dibenarkan keluar dari hospital setelah menerima rawatan masing-masing. Wan Azizah menerusi hantaran di Facebook berkata, semoga semua mangsa diberikan kekuatan dan ketabahan serta diiringi doa agar segera sembuh dan pulih. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pasukan penyelamat, doktor serta petugas perubatan yang telah menangani situasi ini dengan penuh dedikasi.